Assalamualaikum dan apa khabar semua penonton yang ceria di sini. Okay, saya Muhammad Najah Fatahi dan di sini saya nak tanya satu soalan ringkas kepada anda semua. Bila kali terakhir anda pegang buku? Pagi tadi, minggu lepas atau masa zaman sekolah dulu je? Tahukah anda membaca ni sebenarnya bukan sekadar nak lulus periksa atau nak tahu maksud perkataan yang susah-susah je. Secara ringkasnya, membaca ni adalah satu proses kita menyerap ilmu, meluaskan imajinasi dan melihat dunia hanya melalui helaian kertas. Bab kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Kenapa kita sibuk sangat nak pupuk budaya membaca ni? Sebab ilmu itu kuasa. Bila kita membaca, minda kita akan jadi lebih tajam. Kita tak mudah kena tipu dengan berita palsu. Dan paling penting, kita dapat belajar daripada pengalaman orang lain tanpa perlu lalui kesusahan yang sama. Pengajaran yang saya dapat, orang yang berjaya di dunia ini rata-ratanya adalah pembaca yang tega. Okey, mereka tak pernah berhenti belajar sebenarnya. Jadi, kalau kita nak belajar, kita kenalah meminati buku. Okey, tapi saya tahu nak mula membaca ni kadang-kadang rasa mengantuk kan? Okey, jadi macam mana nak jadi bagi layan atau seronok? Bunga-bunga cinta layu di pusara. Terperangan pula. Okay. Pertama, jangan paksa diri baca buku tebal-tebal seperti bantal. Mula dengan topik yang kita suka. Kalau suka memasak, baca buku resepi memasak. Kalau anda suka motor ke atau kereta, baca buku majalah automotif. Sedapnya. Okey. Kedua, jadikan membaca ini satu rutin. Tak perlu lama. 10 minit pun dah cukup sebelum tidur. Dan yang ketiga, mak ayah atau kawan-kawan kena main peranan. Kalau kita nampak kawan kita baca buku, janganlah panggil dia skema. Tapi jom kita bincang apa yang menarik dalam buku itu. Barulah seronok kita membaca. La 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 la. Nyanyi je aku ni. Okey. Kesimpulannya, jomlah kita jadikan buku ini sebagai kawan baik kita. Jangan biarkan buku-buku itu berhabuk di rak saja. Ingat, bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Penatnya. Aduh. Okey. Sekian daripada saya, Muhammad Najah Fatahi. Terima kasih kerana sudi mendengar dan selamat membaca semua. Bye!